Okey, duduk. Okey. Boleh, terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Duduk kan? Boleh tengok. Okey. InsyaAllah hari ini kita akan belajar satu bab yang saya rasa semua orang dah biasa dengar tentang menuntut ilmu. Dan hadis ini juga kamu semua rasa dah biasa kot. Ke belum biasa dengar hadis pasal menuntut ilmu? Okey. So, sebelum kita mulakan pelajaran, saya nak tanya kamu semua, iaitu kamu nampak gambar dekat depan ni? Nampak ke tak nampak? Nampak. So, apa yang kamu faham tentang gambar dekat depan ni? Alif. Tengah belajar. Betul kan? Betul tak? Tengah belajar. Okey. So, gambar dekat depan ni ceritakan kita tentang menuntut ilmu. Tak kisahlah. Walaupun dia berseorangan, dia buat kerja sekolah, itu menunjukkan dia sedang belajar dan menuntut ilmu. Okey, boleh faham? Boleh faham Asfaq? Okey, taklah. Okey Asfaq. Saya harap kamu belajar dari pulang. Okey, insya-Allah. Okey, jadinya dekat depan ini terpapai satu, kita nampak gambar animasi lah. Sekarang zaman yang paling mudah. Gunakan ChatGPT, tulis je nak suruh gambar apa, animasi ke, kartun ke, apa semua boleh. Jadinya gambar dekat depan ni adalah gambar animasi daripada ChatGPT yang saya suruh ChatGPT buat. Jadinya kamu dah faham gambar ni. Gambar ni adalah pasal pelajar yang menuntut ilmu. Jadinya kamu dah tahu dah tajuk kita nak belajar hari ni? Apa tajuk dia? Kelebihan menuntut ilmu. Okey, insya-Allah. Boleh saya teruskan? Okey. So, dalam buku teks pun ada, dalam buku aktiviti pun ada, dekat slide pun ada. So, kamu boleh tengok semua bahan yang saya tunjukkan. Yang pertama, tajuk kita adalah kelebihan menuntut ilmu. Nampak eh? Nampak eh? Okey. Saya teruskan. Hadis yang menceritakan dalam tajuk ni iaitu hadis daripada siapa? Daripada siapa? Cuba tengok riwayat Abu Daud. Okey, so Abu Daud meriwayatkan hadis ni. Boleh faham? Okey, so kita tengok. Saya bacakan hadisnya. Boleh? Okey. An Abi Darda sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Okey. Hadis ini panjang sampai habisnya. Wa innal malaika la tadau ajnihataha ridha li talibil ilmi wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard wal biyanu fi jawfil ma wa inna fadlal alim 'ala al 'abid kafadulil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman warasul ilma faman akhadahu akhadh bihafzan wafir. Hadis ini saya rasa kamu biasa dengar. Biasa dengar hadis ini. Biasa dengar man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma. Itu biasa dengar kan? Lepas tu kamu biasa dengar tak perkataan wa innal ulama warasatul anbiya? Saya rasa kamu biasa dengar juga kan? So kamu dah boleh fahamkan hadis ini pasal apa? Hadis ini pasal menceritakan tentang, pertama tentang ilmu. Kelebihan orang yang menuntut ilmu. Okey. Jadinya, boleh tak bacakan maksud kepada saya? Seorang yang suara dia dengan penuh yakin boleh baca. Okey. Tak payah ambil yang buku aktiviti, buku ni dalam bentuk rumi kan? Boleh baca. Okey, ada siapa baca? Boleh dia?
Suara yang paling sedap. Afaf, boleh? Okey, baca. Muka surat 60. Dekat bawah ni ada. Okey, maksud dia dekat bawah ni. Cuba baca. Muka surat 60. Okey, baca kuat Baca kuat, berdiri. Baca yang bawah, maksud hadis daripada. Kuat sikit. Tak kuat. Okey, abang duduk. 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 Tak kuat. Siapa yang suara dia kuat? Faiz. Okey. Faiz, cuba baca maksud dia yang bawah tu. Kuat sikit Faiz. Ya betul. Kuat sikit baca. Tak kuat. Kuat sikit. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya para malaikat akan sayangnya yang berada ke atas muka ilmu dan semua makhluk yang berada di langit dan di bumi dan di dalam air biasa mohon keampunan kepada Allah untuk orang yang berilmu. Kebenaran orang yang berilmu berbanding seorang makhluk sama seperti bulan purnama berbanding dengan cahaya mereka. Sesungguhnya ulama itu orang Nabi. Mereka tidak meninggalkan Nabiullah tidak dan juga walaupun sedikit, tetapi mereka menjaga ilmu pengetahuan. Siapa yang mendapatkan ini ilmu, maka ia akan mendapat kekuatan yang besar. Okey. Terima kasih. Jadinya dalam hadis ini cerita pasal apa? Kelebihan orang menuntut ilmu. Siapa yang menuntut ilmu sekarang ni? Kamu? Semua saya mengajar. Saya pun dalam masa sama saya juga mendapatkan ilmu. Jadi cuba kamu perhatikan yang pertama. Sesiapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, apa kata Allah? Allah akan mempermudahkan baginya jalan-jalan ke syurga. Kemudahan itu Allah bentangkan ketika kamu menuntut ilmu. Okey, yang kedua. Dan sesungguhnya para malaikat membentang sayap kerana redha di atas penuntut ilmu. Maksudnya dekat sini para malaikat juga redha terhadap kamu dan juga para malaikat mendoakan kita semualah di dalam kelas ni. Okey? Tunggu rakam. Okey. Nombor 3, dan semua makhluk yang berada di langit. Makhluk apa yang berada di langit? Malaikat dah confirm dah. Lagi apa? Apa lagi makhluk yang kat atas? Haiwan? Burung? Apa lagi yang kat atas? Atas pokok? Tupai? Apa lagi atas pokok? Ha? Apa? Apa lagi? Tak tengok? Baik, apa? Semua makhluk yang terbang, termasuklah apa, serangga, pepatung dan sebagainya. Apa kata Allah, apa kata Nabi? Berada di langit dan di bumi. Apa yang dekat bumi? Ikan. Apa lagi? Cacing, cengkerik, kucing. Semua yang berada di bawah. Juga apa kata dia? Di dalam air seperti ikan, sentiasa memohon keampunan daripada Allah terhadap orang yang menuntut ilmu. Kamu semua ni sebenarnya, semua makhluk mendoakan kamu yang kamu tak perasan. Pagi-pagi gelombang awal-awal, betul tak? Sebenarnya itu adalah mendapat keredaan. Sebab apa? Kamu dah buka jalan nak menuntut ilmu. Okay? Lepas tu apa kata? Kelebihan orang yang berilmu berbanding seorang hamba sama seperti bulan purnama berbanding dengan cakrawala yang lain. Betapa mulianya kamu, lebih baik kamu ni dah seumpama bulan purnama. Bulan yang kamu tengok indah malam-malam tu, macam itulah kebaikan kamu menuntut
ilmu. Betapa cantiknya kamu. Betapa kacaknya kamu baik. Alhamdulillah. Okey. Kamu tengok perenggan nombor 5. Dia kata apa? Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Siapa pewaris nabi? Ulama. So kena ingat, jangan menghina ulama, jangan mengutuk dan sebagainya. Selagi mana dia tidak bertentangan dengan syariat lah. Faham kan? So apa kata dia? Para nabi tidak meninggalkan mata wang. Nabi ni tak tinggalkan kita duit. Nabi tak tinggalkan kita harta. Tetapi apa yang Nabi tinggalkan? Kamu tengok, Nabi meninggalkan ilmu pengetahuan. Okey, boleh faham? Okey. Dekat sini, ini maksud hadis. Kamu nampak tak ni? Dia kecil sikit kan? Ini dah intisari. Kamu intisari, apa yang hadis jelaskan? Dekat dalam buku teks, dalam buku ada? Ada kan? Ada 4 kan? Cuba tengok belah kanan 61. Ada tak? Okey. So yang pertama, Alif, cuba baca apa intisari hadis muka surat 61. Okey, baca. Ketaatan manusia kepada Allah adalah berdasarkan pahaman ilmu yang betul. Orang yang menerima Okey dah. Betul. Jadi yang pertama adalah ketaatan manusia kepada Allah adalah berdasarkan kefahaman ilmu yang betul. So makin kamu belajar Quran Sunnah, makin kamu belajar tentang semua ilmu, kamu makin taat kepada Allah tak? Kan makin kamu rasa macam Allah tak wujud. Makin taat tak? Hari ini kita belajar tentang menuntut ilmu. Esok kamu akan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Okey, nombor 2. Cuba baca Reza. Nombor 2. Okey, so yang kedua, semua makhluk di muka bumi akan menghormati kamu. Termasuklah manusia, termasuklah makhluk-makhluk yang tidak berakal. Makhluk-makhluk tidak berakal akan mendoakan kamu, manakala yang berakal seperti kita semua ni akan menghormati kamu yang menuntut ilmu. Okey, jadinya tuntutlah ilmu kerana dekat situ ada satu kemuliaan. Okey, nombor 3, apa baca? Okey, ingat, para ulama adalah insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, paling istimewa. Sebab apa? Dia adalah pewaris Nabi. Semua ilmu yang banyak berada pada mereka. Okey, dan yang terakhir sekali, nombor 4, cuba baca faid. Okey, kedudukan ilmu pengetahuan adalah lebih utama berbanding harta. Kamu cari harta, belum tentu kamu ada ilmu, betul tak? Tapi kalau kamu cari ilmu, insya-Allah harta akan sampai. Percaya dan yakin. Okey, so ini adalah 4 intisari daripada hadis. Apa intisari? Apa yang hadis itu ceritakan. Okey, boleh faham kan? Nanti dalam periksa, kalau ditanya apakah intisari, so kamu ambil bentuk poin saja. Boleh? Boleh Adif? Okey. Seterusnya, slide yang ke berapa? Kedua. Kewajipan menuntut ilmu. Kewajipan dan kelebihan menuntut ilmu. Kamu nampak tak hadis ni? Boleh ikut saya baca? An Anas bin Malik qala Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Okey, maksud dia, siapa baca maksud? Boleh baca maksud? Okey, tak apa, duduk maksudnya daripada kamu tak apa? Tak pergi mata? Okey, siapa baca? Okey, boleh baca? Belakang. Cuba baca kamu. Tak nampak? Okey, Alif baca. Okey. daripada Anas bin Malik Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. ilmu wajib ke atas setiap. Ilmu itu wajib
ke atas setiap muslim. Okay. So hadis ini mencerita dia tak apa, wajib tak kita menuntut ilmu? Wajib. So siapa muslim? Bagus. Afaf kata dia muslim. Itulah dia muslim lah. Okay, so Afaf, wajib kamu untuk menuntut ilmu. Okay, kamu tengok sekarang ini dekat bawah ni adalah kelebihan orang yang menuntut ilmu. Apa kelebihan orang yang menuntut ilmu? Yang pertama dalam buku ada tulis. Ada berapa kelebihan orang menuntut ilmu dalam buku? Ada 4. Okey. Yang pertama, cuba baca asfah. Kelebihan orang yang menuntut ilmu. Apa dia? Terkejut saya. Okey, apa? Asfah? Allah memudahkan jalan ke syurga. Okey, yang pertama Allah SWT memudahkan jalan ke syurga yang menjadi tempat tinggal kekal selamanya. Kamu nak balik ke syurga? Ke kamu tak nak balik syurga? Kita semua asal daripada sana tak? Tak, sebab Nabi Adam dikeluarkan saja. Jadinya sebelum kamu nak masuk syurga tu, ingat kamu kena banyakkan amal ibadah. Jadinya salah satunya adalah dengan menuntut ilmu. Okey, yang kedua, Atif baca. Okey, malaikat sentiasa bersama dengan orang yang menuntut ilmu. Okey, kenapa malaikat ini sentiasa berada dengan orang menuntut ilmu? Sebab telah dibuktikan dalam hadis Nabi. Nabi cakap apa? Para malaikat akan membentangkan sayap mereka kepada mereka yang menuntut ilmu. So, maksudnya apa? Malaikat akan bersama-sama dengan orang yang menuntut ilmu. Mudah faham? Senang faham tak? Boleh faham? Okey. Yang kedua, yang ketiga, apa lagi? Okey, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Allah redha terhadap manusia yang menuntut ilmu? Kerana kamu kena ingat manusia itu bersifat tidak tahu, betul tak? Dan apabila kamu ingin tahu, kamu akan menuntut ilmu. Dekat situlah kan tadi saya cakap, bila kamu makin banyak menuntut ilmu, kamu akan kenal apa dia? Kenal? Bila banyak ilmu akan kenal? Bila banyak ilmu akan kenal? Akan kenal diri dan juga Allah. Kamu tahu tak siapa yang ciptakan bumi? Siapa? Allah. Dekat situ nanti kamu akan tahu bahawasanya Allah adalah pemilik sebahagian alam. Kan mudah. Nak faham? Apa? Boleh? Okey. Seterusnya, yang keempat apa dia? Semua makhluk memohon keampunan. Sebenarnya hari-hari kamu datang sekolah 5 kali sehari. Kata kan? Kamu patut beruntung kerana apa? Setiap sekeliling kamu yang kamu tak nampak telah memohon ampun daripada Allah untuk kamu semua. Okey, boleh faham Alif? Boleh faham siapa nama? Usain? Okey, boleh? Okey. Seterusnya. Dah tahu dah ada berapa dalam buku tulis kelebihan menuntut ilmu? 4. Banyak lagi tak kelebihan orang menuntut ilmu? Banyak. Menghilangkan kejahilan, apa lagi? Memberi keredaan, disukai oleh orang ramai. Betul tak? Itu semua kelebihan orang menuntut ilmu. Betul tak? Okey, seterusnya, perbezaan orang antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Apa perbezaan dia? Nampak tak? Dekat bawah dia, dekat buku dia. Okey, sifat orang berilmu. Okey, itu yang pertama. Allah SWT meningkatkan darjat dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat pun Allah bagi kamu istimewa, dekat dunia pun Allah bagi. Okey, yang kedua. Hatinya penuh dengan cahaya hikmah. Apa hikmah? Cahaya keberkatan. Sebab apa? Alif, kamu belajar hari ini. Kamu tahu tak di antara baik dan buruk? Tahu. So dekat situ adalah hikmah dia. Kamu akan buat tak boleh baik. Kamu akan tinggal tak boleh jahat. Okey. Itulah hikmah bila kamu menuntut ilmu. Okey, yang ketiga, hamba yang takut pada Allah SWT kerana okey. Kamu belajar hari ni, kamu belajar Quran Sunnah ni, apa yang kamu nak dapat sebenarnya? Ilmu kan? Ilmu yang akhirnya kamu kenal Allah.
Okey, dan yang terakhir sekali nombor 4, mendapat pahala yang berterusan. InsyaAllah kamu belajar hari ini, kamu prep malam-malam, kamu study malam-malam, itu semua adalah pahala. Ingat, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan itu adalah untuk diri kamu. Boleh faham? Boleh faham hujung sekali siapa nama? Nabila. Okey, boleh faham ya? Okey. Seterusnya, hari kita tahu antara orang berilmu. Kalau orang tak berilmu, apa beza dia pula? Yang pertama, membinasakan diri sendiri kerana tidak semangat dan perasaan untuk belajar. Maksudnya apa? Bila kamu tak ada semangat nak menuntut ilmu, confirm kamu tak akan bersemangat nak belajar. Boleh faham? Yang kedua, apa dia? Berlaku pengangguran dan berpeleseran, sedangkan Nabi Muhammad SAW melarang. Okey, jadinya apa? Dekat sini orang tidak berilmu, hidup dia akan gelap. Betul tak? Dekat sini ya. Okey, yang ketiga apa dia? Kemungkaran. Bila kamu tak belajar, itu yang ada pegang tangan antara lelaki dan perempuan. Itu yang ada keluar berdua-duaan antara lelaki dan perempuan dan sebagainya. Okey, dan ayat sekali, apa yang akan berlaku? Manusia akan jahil kerana malas mencari ilmu pengetahuan. Okey. So, boleh faham apa yang saya ajar hari ni? Pertama, kita dah belajar tentang apa? Maksud hadis, intisari. Betul tak? Yang kedua, kita dah belajar tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga, kita dah belajar tentang perbezaan di antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sekarang kamu berilmu tak? Berilmu juga sedang menuntut ilmu, betul tak? Okey, saya nak tanya kamu semua, ada apa soalan? Nak tanya pasal apa kita belajar ni? Boleh tanya? Alif, tanya. Tanya satu soalan. Saya tak kisah. Okey. Atif, nak tanya soalan? Tak ada? Faiz? Okey. Saya tanya soalan kamu. Apakah kesan yang akan berlaku terhadap masyarakat jika kamu semua tak menuntut ilmu? Jika sekolah tak ada ataupun tak ada sistem persekolahan, apa yang akan berlaku kepada masyarakat? Okey, cuba jawab. Boleh? Cuba jawab. Okey, Atif. Apa yang akan berlaku kepada masyarakat kalau tak ada sistem persekolahan? Apa yang akan berlaku kepada masyarakat? Okey, Afaf. Apa yang akan berlaku? Betul? Tak ada tuju. Malam kamu main motor, petang kamu main motor, pagi kamu main motor. Sebab kamu tak ada sistem pelajaran. Okey, ada lagi jawab. Faiz, apa yang akan berlaku jika masyarakat tak menuntut ilmu? Apa? Terima? Kalaulah semua orang tak ada ilmu, confirm akan berlakunya kucar kacir dalam kalangan masyarakat. Sebab apa? Sebab akan berlaku perbezaan. Ya, akan berlakunya perbezaan di antara yang baik dan buruk. Orang baik akan merasakan dia yang paling terbaik. Orang buruk pula akan merasakan dia pun baik. Sedangkan ada berlakunya ketidakpersefahaman antara masyarakat. So banyaklah. Kesan buruk ni kamu boleh bagi apa kesan? Tak mendapat pahala dia. Kalau kamu tak menuntut ilmu, balik main motor pada tempat, main motor mengalah, apa yang berlaku? Kamu tak akan dapat pahala. Betul? Okay. So, boleh faham? Okay. Alhamdulillah, selesai tiga pengajaran yang kita belajar hari ni. Okay, seterusnya, boleh bentuk beberapa kumpulan. Perempuan, cuba bentuk satu kumpulan, duduk dekat sebelah sini. Apa semua bawa ke sini ya? Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kamu kat sini dengan dia. Okey. Kumpul kat belakang. Baik, kumpul belakang. Okey. So ada berapa kumpulan? Okey, 3 kumpulan.
So, duduk masing-masing. Dudukkan. Nanti wayang. Okey. Duduk. Okey, insya-Allah kita buat aktiviti sikit boleh eh? Tak, terus buat aktiviti. Dah balik tidur. Okey. Okey, insya-Allah kita teruskan aktiviti kita. Sama je aktiviti dia. Saya bagi kat kamu. Berapa kamu nak ambil? Okey, ambil 3. Ambil 3. Saya bagi kamu ni ambil 3. Boleh? Siapa nak dulu ni? Sebelah mana nak dulu? Okey, bagus baik. Depan nak baik. Baik, ambil. Ambil sebelah mana dah? Ambil 3 je. Mana ni? Lebih? Lebih eh? 3. 1, 2. Okey, boleh? 3 saja. Kena 4. Okey, 3. Okey. Perempuan ambil 3. Ambil ni je. Okey. Bagus. Okey. So, sekarang tengok dulu isi yang kamu dapat. Senang saja. Nampak kat depan tu ada apa? Ada apa? Ciri-ciri orang berilmu dengan ciri-ciri orang yang tidak berilmu. Okey, sekarang boleh bacakan setiap apa yang baca kuat-kuat satu-satu. Okey, Afaf. Okey, kumpulan Afaf. Okey, baca yang pertama. Yang pertama ikut apa baca? Okey, baca. Okey. So, okey, jangan tampal dululah. Okey. Kumpulan Atif. Ambil satu, baca. Kuat sikit, baca. Itu dalam ke-8. Okey, kumpulan Alif. Baca, ambil satu. Arwah menjadi hina. Okey. Siapa yang dapat? Okey, dulu. Okey, yang dah baca tu boleh tak tampalkan? Yang bawa cerita dia? Okey dah. Okey. So, Atif boleh tampal. Kumpulan ni siapa yang tampal? Okey, boleh. Dia yang buat kiri, boleh buat kiri. Okey, okey. Tak apa. Okey. Seterusnya. Okey, dah? Jangan banyak-banyak, sikit je. Tak ada, ini jangan meninggal. Okey, seterusnya. Okey, siapa nama? Ili, boleh tolong tampal? Okey, seterusnya. Reza. Okey, tampal. Tengoklah mana kategori dia ya. Okey. Jangan salah. Okey. Seterusnya. Dah, tampal? Okey, bagus. Alright. Tampal. Okey. Kumpulan siapa nak? Okey, Alif. Baca Alif. Membuang masa. Tahu dah. Okey. Nombor 2. Siapa baca? Kumpulan Aswah. Faiz. Okey, Faiz baca. Memiliki akhlak mazmumah. Mazmumah benda yang baik ke benda yang buruk? Buruk ke baik? Buruk. Apa? Last, kumpulan kamu. Okey. So, boleh tampal? Okey. Siapa yang baca tadi boleh tampal eh? Seterusnya, kumpulan apa? Okey, boleh terus. Kita buat. Siapa nama kamu? Buka buku. Buka buku muka surat. Muka surat berapa? Muka surat 60. 60.
62. Nampak? Okey, soalan ni senang je. Pertama, jelaskan dua intisari. Boleh? Boleh. Tulis je ikut yang tadi yang buat tu. Nak tulis jawi ke nak tulis rumis? Jawi. Ya, betul. Nombor 2, nyatakan dua kelebihan menuntut ilmu. Biasa dengar? Okey, jawapan yang depan Okey, dan terakhir sekali, tuliskan maksud ilmu fardu ain. Dalam buku ada tulis. Okey, so sekarang boleh buat dan saya bagi masa untuk kamu siapkan. Boleh? Jawab dengan apa? Dengan baik dan tenang dan tekun. Okay. Boleh buat sekarang. So apa yang kamu belajar hari ni? Apa yang kamu belajar hari ni? Okey, Alif belajar macam apa hari ni? Ciri-ciri orang berilmu lagi. Apa yang kamu belajar Faiz? Apa yang kamu belajar hari ni? Ciri-ciri orang berilmu lagi. Kelebihan menuntut ilmu. Bagus, Afaf. Lagi, apa yang kamu belajar hari ni? Intisari hadis. Lagi, apa yang kamu belajar? Ciri-ciri orang yang tidak menuntut ilmu. So, apa yang kamu dapat daripada hari ini, kita semua wajib menuntut ilmu. Apa kelebihan orang menuntut ilmu? Yang pertama, ingat je tak? Allah SWT meredai mereka. Siapa lagi yang redha kepada orang menuntut ilmu? Para malaikat. Siapa lagi? Semua makhluk di langit dan juga di bumi akan mendoakan ke atas kamu. Doakan kebaikan ke doa yang keburukan? Kebaikan. Okey, apa yang kau belajar hari ni? Kita belajar tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu. Apa kelebihan dia? Sama juga tadi. Allah meredai, jalannya mudah untuk ke syurga dan sebagainya. Dan akhir sekali, perbezaan di antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. So, boleh nampak banyak tak ciri-ciri orang yang berilmu? Banyak. Dia mentaati perintah Allah, dia tidak suka membuang masa, dia tidak melakukan perkara-perkara yang jahat. Okay. So, kita belajar hari ini. Saya harap kamu semua dapat mengambil iktibar dan juga mengamal. Okey, dan yang terakhir sekali, ingat kamu semua kena rajin dalam menuntut ilmu. Ustaz, adakah kita belajar ilmu sains itu dapat pahala? Tak boleh. Kau boleh sains, ilmu sejarah dapat pahala? Kenapa dapat pahala? Kenapa dapat pahala? Ya, menuntut ilmu. Dalam hadis tadi, ada tak ada kata menuntut ilmu agama je? Tak. Hatta kalau kamu belajar menuntut ilmu, kamu pergilah belakang benda ayat, kamu betulkan file. Kamu betul kawan kamu betulkan. Alif betulkan. Lepas tu tiba-tiba Atif nak belajar. Dapat pahala ke? Dapat. Sebab apa? Bentuk ilmu semua yang ada faham pahala. Walaupun ilmu berkaitan kemahiran. Boleh ada kan? Okay, semangat. Okay, boleh semua? Okay, semangat. Alhamdulillah. Okay, kita tutup kelas kita dengan tasbih ibarat dan surah Wal-Asr.